Membawang. Tanda-tanda daripada strategi kawalan. Membawang tu kadang biasa je pada orang kita. Tapi pada orang-orang yang ada dark triad ni, itu adalah satu daripada strategi kawalan. Diorang tak guna, tak menggosip, tak membawang untuk sembang-sembang kosong. Diorang gunakan untuk kontrol perception dan naratif orang pada korang. Kalau dia main, dia chop. Dia drop cerita separuh, bagi hint buyer. Dia pilih telinga yang mudah percaya. Dia tanam syak wasangka, bukan fakta. Contoh ayat dia kan, dia cakap, I bukan nak cakap, tapi korang hati-hatilah dengan dia. I kesian kat dia sebenarnya tau. Ramai dah terasa dengan dia. Nampak macam concern kan? Tapi realiti goal dia adalah nak rosakkan reputasi korang tanpa sentuh korang daripada depan. Daripada depan tak berani. Bila orang mula doubt, korang ragu, dia kan hero lah, penyampai cerita. Dan korang yang terduduk yang tak sempat nak bela diri. Gosip tu disusun rapi. Bukan maklumat tapi serangan karakter. Bukan apa benda yang kau nak cerita pasal yang kau tak puas hati apa benda. Tak, dia tu. Tengok perangai dia. Tengok ini, benda luaran yang tak, benda yang remeh. Intipati, dia tak nak cakap. Okey, cara dia kita jangan lawan gosip dengan gosip. Korang jawab dengan konsisten dan integriti. Biar perbuatan korang terbukti. Dan tu dia kata terdiamlah.